Kadang-kadang aku tengok berita, rasuah sini, rasuah sana. Yang kaya makin kaya, rakyat biasa macam kita. Struggle nak bayar sewa, isi minyak, beli barang dapur pun fikir 2 kali. Tahu tak apa itu rasuah? Senang je bila seseorang guna jawatan atau kuasa untuk untung diri sendiri. Contoh, pegawai ambil duit bawah meja untuk luluskan permit. Datuk Bandar bagi jawatan pada kawan politik dia. Dia bukan jadi dalam politik je. Sekolah, sukan, perniagaan. Kalau ada kuasa, rasuah boleh muncul. Benda ni bukan baru tau. Zaman India Purba lagi dah ada buku Arta Sastra sebut 40 jenis penyelewengan wang. Di Greece dulu pun, ada keluarga kaya sogok pendeta untuk dapat ramalan palsu. Demi kuasa. Kenapa orang buat rasuah? Kadang-kadang bukan sebab tamak je. Ada yang terdesak, gaji tak cukup. Tapi bila undang-undang lembik, orang buat salah tapi tak kena apa-apa. Akhirnya, budaya rasuah jadi biasa. Nak lawan rasuah bukan dengan hukuman je. Kita perlukan ketelusan kerajaan. Kita perlukan media bebas. Supaya tak ada siapa boleh sembunyi salah. Kita rakyat marhain pun ada suara. Undilah pemimpin yang jujur. Tanya pemimpin yang tak suka ketelusan. Dan bila nampak salah, jangan diam. Kita mungkin rakyat biasa, tapi kalau semua kita bersuara, kita boleh ubah masa depan. Rasuah bukan takdir. Kita boleh lawan.